Perbincangan mengenai hukum melaksanakan haji qiran dan haji tamattu. Hukum melaksanakan haji qiran. Maksud perkataan qiran ialah menggabungkan antara dua perkara. Menurut istilah syarak, ia bermaksud berniat ihram untuk mengerjakan haji dan umrah secara serentak, bersama-sama, dari mikat. Di sisi kami, menurut pandangan kami, haji qiran adalah lebih afdal, baik, daripada haji tamattu, dan haji tamattu pula lebih afdal daripada haji ifrad. Bagi seorang arin, iaitu individu yang berniat untuk melaksanakan haji qiran, adalah disunatkan baginya untuk melafazkan ucapan ini ketika berniat ihram. اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني. Terjemahan. Ya Allah, aku berniat untuk menunaikan umrah dan haji. Permudahkanlah kedua-duanya untukku dan terimalah amalan ini daripadaku. Kemudian, bacalah talbiyah. Apabila seorang jemaah arin, haji qiran, memasuki Makkah, pertama sekali dia hendaklah mengelilingi Baitullah untuk melakukan tawaf umrah. Lakukanlah ramal, berjalan cepat, hanya pada 3 pusingan pertama. Selepas itu, dirikanlah solat sunat. Tawaf sebanyak 2 rakaat. Kemudian, lakukanlah sair di antara Bukit Safa dan Marwah. Berlari-lari anak di antara 2 tiang hijau dan lengkapkan sebanyak 7 pusingan. Ini adalah amalan-amalan bagi menunaikan umrah. Seterusnya, mulakanlah amalan-amalan haji dan lakukanlah tawaf kudum bagi ibadah haji tersebut. Selepas itu, sempurnakanlah amalan-amalan haji mengikut keterangan yang telah dijelaskan sebelum ini. Pada hari korban, hari nahar, ketika melontar batu kerikil di Jamratul Aqabah, adalah wajib ke atasnya untuk menyembelih, korban, seekor kambing atau 1/7 bahagian daripada seekor unta. Jika dia tidak membawa binatang hadyu, binatang korban bagi jemaah arin, untuk dikorbankan, maka dia hendaklah berpuasa selama 3 hari sebelum hari korban dan 7 hari selepas selesai daripada melaksanakan amalan-amalan haji. Bagi jemaah arin, terdapat kelonggaran, pilihan, berkenaan 7 hari puasa yang berikutnya. Jika dia mahu, dia boleh berpuasa di Makkah selepas berlalunya hari-hari tasyrik. Jika tidak, dia juga boleh berpuasa selepas pulang ke pangkuan keluarganya. Tata cara pelaksanaan haji tamattu. Haji tamattu ialah berniat ihram dari mikat hanya untuk menunaikan umrah sahaja. Selepas menunaikan solat sunat ihram sebanyak 2 rakaat, jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji akan melafazkan, اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. Terjemahan. Ya Allah, aku berniat untuk melaksanakan umrah. Maka permudahkanlah ia bagiku dan terimalah ia daripadaku. Kemudian, bacalah talbiyah. Apabila anda memasuki Mekah, lakukanlah tawaf umrah dengan mengelilingi Baitullah. Berhentilah membaca talbiyah pada permulaan pusingan pertama dan lakukanlah ram-el, berjalan cepat, pada 3 pusingan yang pertama. Selepas itu, dirikanlah solat sunat tawaf sebanyak 2 rakaat. Kemudian, lakukanlah sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Lalu bercukur atau bergunting, memendekkan rambut.
Dengan ini, anda telah bertahalul, bebas, daripada ihram. Maksudnya, perkara-perkara yang dilarang semasa ihram menjadi halal, dibenarkan, baginya. Perkara ini terpakai jika dia tidak membawa hadyu, haiwan korban _ bersamanya. Jika dia membawanya, dia tidak boleh bertahalul selepas selesai melaksanakan umrah. Pada hari ke-8 Zulhijjah, niat dan pakailah ihram untuk haji. Dari tanah haram, haram syarif, dan laksanakanlah amalan-amalan haji. Pada hari korban, ketika melontar batu kerikil di Jamrah Aqabah, anda perlu menyembelih seekor kambing atau 1/7 bahagian unta sebagai korban. Jika tidak mampu melaksanakan korban, maka hendaklah berpuasa selama 3 hari sebelum hari korban, dan berpuasa 7 hari lagi selepas selesai, bebas, daripada amalan-amalan haji. Jika dia tidak berpuasa 3 hari tersebut sehinggalah tibanya hari korban, maka ketetapan menyembelih seekor kambing atau 1/7 bahagian unta adalah diwajibkan ke atasnya. Berpuasa atau bersedekah sebagai ganti kepada perkara tersebut adalah tidak sah.